Ketua Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian di Malaysia, Louis Obin menegaskan bahawa pelarian tidak seharusnya dipersalahkan atas isu kos sara hidup dan keselamatan yang berpunca daripada pelbagai faktor ekonomi, sistemik serta global. Mengutip laporan Astro Awani, menurut beliau, jumlah mereka sebenarnya kecil namun mereka tetap memerlukan sokongan. Salah tanggapan terhadap pelarian ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Ia kelihatan seperti satu trend global di mana pelarian dijadikan sasaran bagi kebimbangan dan keresahan masyarakat secara umum, katanya. Aubin turut merujuk kepada fakta yang dikemukakan polis diraja Malaysia bahawa pelarian bukan penyumbang kepada kadar jenayah di negara ini. Pihak polis diraja Malaysia sendiri telah mengemukakan fakta yang sangat membantu kepada orang ramai bahawa pelarian bukan penyumbang kepada kadar jenayah di Malaysia, katanya. Pada masa sama, beliau menegaskan bahawa semua pelarian tetap perlu mematuhi undang-undang negara tuan rumah dan tidak terkecuali daripada tindakan undang-undang jika melakukan kesalahan. Justeru, wujud satu bentuk saling menghormati antara negara tuan rumah dan pelarian. Ia hampir seperti satu kontrak sosial antara kedua-dua pihak, katanya. Beliau juga menyambut baik pelaksanaan program dokumen pendaftaran pelarian oleh Kerajaan Malaysia bagi memperkemaskan proses pendaftaran dan pelindungan golongan pelarian. Saya percaya usaha ini memerlukan keutamaan serta sokongan penuh daripada semua pihak pada masa hadapan, katanya.